tentang satu topik lah, topik berkenaan tentang satu tafsir yang nama dia lah Fi Zilalil Quran, ataupun tafsir Fi Zilalil Quran ni satu tafsir yang ditulis oleh seorang ulama daripada Mesir. Tajuk BM dia Di Bawah Naungan Al-Quran. Sebelum tu kita mungkin share sikit lah kenapa kita bincang benda ni kan. So Allah SWT telah beri kita peluang untuk memasuki sekali lagi dalam bulan Ramadan. Mungkin setiap orang ada persepsi yang berbeza-beza lah bila masuk Ramadan tu. Dia ada benda yang dia look forward kan. Ada orang dia ternanti bulan Ramadan ni sebab nak puasa supaya boleh kuruskan badan, boleh jimat living cost harian sebagainya. Ada orang dia nanti nak tarawih kan, dia suka ramai masjid. Tapi bila Allah SWT menyebut tentang perkataan Ramadan dalam Al-Quran, which sekali sahaja perkataan Ramadan itu disebut dalam Al-Quran, iaitu pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Itulah bulan Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, yang padanya diturunkan Al-Quran. Jadi semasa Allah SWT memperkenalkan perkataan Ramadan dalam Al-Quran, Allah tak menjelaskan ataupun mengeksplain Ramadan itu sebagai bulan puasa, bulan tarawih, bulan sahur dan lain-lain kan. Tetapi perkara pertama yang menjadi description kepada Ramadan itu adalah allazi unzila fihi al-Quran, padanya diturunkan Al-Quran. Nak memberi gambaran bahawa bulan ini main gist dia adalah Al-Quran lah. Jadi kita ambil kesempatan kita bercuti dan pada bulan Ramadan ni kita teruskan pertemuan mingguan Quranic Circle kan di tempat masing-masing tu, kita buat online dan kita discuss satu topik tentang Al-Quran lah sepanjang bulan Ramadan ni insya-Allah. Setakat ni kalau ikutkan plannya nak buat hari Isnin sajalah. Tetapi kalau ada siapa rasa macam kita boleh buat repeat hari Khamis ke pula, nanti kita tengok macam mana kan. Kalau perlu kita boleh buat lebih kerap dalam minggu tu lah. Mungkin kita akan bersiaran lebih kurang setengah jam ataupun 40 minit insyaAllah kan. Kita akan habislah by pukul sekarang 10.45 dah, pukul 11 suku ke macam tu insyaAllah sebagai mukadimah pada malam ni. Apa khabar Irfan? Ni Irfan mana ni? Irfan Maki? Bukan ni? Irfan Kangak. Irfan Kangak? Irfan Kangak ni yang mana? ESM lah? ESM. Betul ke? Kan anda salah? Tahu lah. Betul. Okay. Hari ni kita ada dua medan lah. Kita ada sahabat-sahabat daripada UKM dan juga daripada USM. Nanti kita mungkin boleh open lagi kepada yang lain jugalah kan. UTP, lain-lain jugalah. Cuma kita tak nak ramai sangat supaya boleh fokus lah. So in the meantime kita berkongsi ni bagus lah kalau ada soal jawab sama kita insyaAllah kan. Jadi sebelum kita nak masuk, bila kita nak baca Quran, kita ni of course lah, Quran ni sebenarnya boleh berinteraksi dengan semua orang kan. Sebab Allah SWT turunkan Al-Quran ni untuk semua orang faham. Sampai ditanya dalam surah Muhammad, afala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Muhammad ayat ke-24, surah ke-47 ayat ke-24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kamu semua wahai orang-orang yang baca Al-Quran yatadabbaru kan? Tidakkah kamu ni mentadabbur Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati kamu terkunci. Maknanya semua orang sepatutnya bertadabbur, berinteraksi kan, boleh memahami Al-Quran tu. Kalau tak pun semua orang masuk ayat ni, pertama ayat ni sepatutnya tanyalah kenapa kamu tak tadabbur Quran. So dia bagi isyarat kita ni kena tadabbur ataupun kena ada usaha untuk faham. Tapi kita hidup di zaman yang ada barrier dengan Al-Quran kan, barrier segi geografi, barrier dari segi latar suasana turun lain, ada barrier bahasa mungkin. Jadi memerlukan ada kita memerlukan para ulama lah, para mufassir, para salafus soleh menunjukkan kita macam mana Quran itu sepatutnya dipahami. So selain daripada kita tilawah dan tadabbur dalam sesi pertemuan kita pada mingguan tu, bagus juga kalau kita ada sedikit masa kita lapangkan untuk membaca macam mana para ulama tafsir ni melihat Al-Quran juga kan. Ada banyak tafsir
Tapi pada kali ni kita pilih satu tafsir yang nama dia adalah Fi Zilalil Quran. Siapa dia macam first time dengan nama ni, Fi Zilalil Quran? Ada ke siapa yang boleh angkat tangan? Ada? Ada tak ada? Ke semua orang dah biasa dah baca Fi Zilalil Quran ni? Kalau macam Akif memang dia biasa baca. Oh, ni memang bacaan ruji ke? Yang lain ada yang first time nak dengar Fi Zilalil Quran? Tak ada respon Risau je kata kau tengah buat apa ni kan? Ada tengah makan Maggi ke moreh, tengah potong kek. Ke ada yang tengah buat apa resepi Khairul Amin. Okay, kita boleh teruskan jadi kita tengok satu tafsir, satu tafsir Fi Al-Quran yang ditulis oleh Said Qutb. Said Qutb ni seorang mufassir dari Mesir. Kenapa kita pilih tafsir ni? Sebab dia ada sedikit keunikan lah. Kebanyakan tafsir telah pun ditulis lama dulu. Maknanya tahun abad awal lah, abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, maknanya tahun 700 Hijrah, 800 Hijrah. Ini tafsir lama kan, Ibnu Katsir ke, Tabari ke, lama sangat telah tulis. Jadi tafsir yang muktabar ni kebanyakan lama dah tulis. Jadi ketika dia tulis dulu, dia tak ada suasana yang dekat dengan kita. Dia ada khalifah, okay, dia tak ada isu-isu penjajahan, dia tak ada isu serangan pemikiran, dia tak ada isu negara-negara sekular, negara-negara kufar menjajah umat Islam. Jadi huraian dia tu lebih ilmiah kan, lebih fokus pada satu aspek tertentu. Berbanding Said Qutb rahimahullah ni dia tulis tafsir pada tahun yang abad ke-20 lah. Dia lahir tahun 1906, tafsir ni siap 1960 something macam tu, 60, awal 60-an. Ini sangat baru. Lebih kurang baru 60 tahun, 70 tahun kan. So di zaman kita lah, maksudnya zaman sekarang, zaman pasca kejatuhan khalifah ataupun zaman selepas Perang Dunia Kedua kan. Yang dunia ni dah berubah menjadi satu kedudukan yang baru lepas Perang Dunia Kedua. Jadi dalam konteks itu, umat Islam ni banyak jadi keliru lepas Perang Dunia Kedua itu. Satu, kita hilang khalifah. Yang keduanya, negara-negara Islam tu berpecah kecil-kecil kan. Jadi ada banyak benda lah yang menyebabkan kita ni jadi bengong, kita dah hilang kesatuan, kita dah mula dibius pemikiran, kita dah tak bergerak, kita jadi umat yang fokus ibadah semata-mata, kita punya kefahaman pada agama tu dah mula tak syumul lah. Jadi dia muncul tafsir ini dalam suasana itu untuk mengulas Al-Quran itu di aspek membangkitkan kesedaran lah untuk berjuang pada agama, melawan kezaliman, memahami Islam yang syumul, kembali pada perkara-perkara asas. Jadi sebab tu anda rasa bagus kalau kita boleh tengok tafsir ni lah. Tidak menafikan kebaikan pada tafsir yang lain, insyaAllah. Cuma pada malam ni kita nak tengoklah mukadimah dia. Ni menarik lah. Kebanyakan tafsir memang ada mukadimah, dan mufassir ini bila mereka mukadimah ini dia selalu ditulis lepas. Maksudnya dia selesai dulu tafsir tu baru dia tulis mukadimah. Mukadimah ni memberi memberi kita gambaran lah apa konten tafsir itu, apa yang dia nak sampaikan. Dia macam kesimpulan kepada tafsir itu adalah pada mukadimahnya. Jadi kalau kita faham mukadimah ni, kita dah boleh dapat idea apa tafsir tu nak tulis seterusnya lah. Sebab tu selalunya mukadimah ni, dia walaupun mukadimah tu di depan, tapi dia lah dia paling akhir tulis. Faham Lepas dia selesai tafsir, barulah dia tulis mukadimah. Sama lah juga dalam konteks Hizbul Quran ni, lepas selesai tulis satu kitab tu, baru dia tulis mukadimah. Dan mukadimah Zilal ni sangat viral di Mesir dan di negara-negara lah ketika tahun 60-an, 70-an. Sebab dia banyak membuka minda lah tentang macam mana kita melihat Al-Quran. InsyaAllah kita lihat pada malam ni mukadimah fi Zilal. Okay, boleh tengok tak slide berikutnya? Sebelum kita tengok mukadimah Zilal ni, kita nak tengok sedikit latar belakang kepada author ni lah, ataupun mufassir ini. Said Qutb rahimahullah, mungkin ada yang first time dengar nama ni, ada yang dah biasa dengar. So Said Qutb ni seorang ulama Mesir. Dia ni sebenarnya dikatakan background dia bukannya ulum syarak, bukannya ulum syar'i kan, tapi dia ni background sastra. Maknanya dia ni sastrawan lah. Tapi kita kena faham orang Mesir ni, walaupun dia tu engineer ke, architecture ke, account ke, semua orang tu ada asas agama yang sangat kuat. Sebab dari budaya mereka ni hafal Quran, belajar agama. So
Sebab tu kita tak pelik walaupun dia doktor tapi dia boleh berkhutbah tentang agama kan. Siapa yang tahu viral kan, Dr. Yusri mana tah, Mesir tu kan, Yusri apa nama dia tu, datang Malaysia, dia ni seorang doktor perubatan tapi dia datang untuk mensyarahkan kitab-kitab Islam. Maknanya satu benda yang common di Mesir dan di negara-negara Arab ni, walaupun mereka ni background yang bukan belajar agama, tapi hampir majoriti tu mampu bercakap dan mengulas kitab-kitab agama. Sebab dah jadi budaya anak-anak mereka ni tak hafal Quran, belajar asas agama sebelum mereka ni menceburi bidang profesional yang lain. Kita nak benda macam ni kan. Kita ada mechanical engineer kat sini. Kita ada Irfan. Apa Irfan? Kos apa? Ada ke Irfan tu? Ke tak ada? Irfan ni, Irfan apa? Yang gambar dia macam ni tu. Bukan Irfan Norizami, Irfan apa tu? Ada. Irfan kos apa Irfan? Sains fizik. Sains fizik? Masya Allah kan. Di kampus mana? Kampus Kampus Induk USM. Kampus Induk kan? Okay. Jadi kalau boleh kita nak, kita ni bukan saja sains fizik, kita tahu sains fizik je kan. Tapi kita ni lah seorang Muslim in the first place yang menceburi sains fizik. Maknanya kita ada agama, ada Quran, ada semua ulum syarak yang basic tu, hadis yang berkadaran lah. Dan kita adalah pakar dalam sains fizik kan. Itu barulah seorang Muslim yang bagus lah. Sebab itu pun semua kalau kita tengok ulama-ulama silam kan, Ibn Sina ke semua-semua ni kan, diorang ni ada basic agama yang sangat strong dan mereka juga ada profesional, pakar dan profesional dalam bidang masing-masing. Jadi sama Syed Qutb ni, dia ni sastrawan lah dari segi, kalau kita kata dia punya forte, dia kepakaran dia kan dalam bidang bahasa. Tapi again lah sebab nature di Mesir itu mereka ni ada basic agama yang kuat. So ceritanya dia ni sebenarnya bukanlah orang yang minat sangat tentang agama pun. Maknanya dia ada pemikiran yang sedikit unik lah tentang Islam ni kan. Dia mungkin ada liar, liberal sikit, dikatakan lah pada masa tu. Tapi biasalah hafal Quran, belajar di Darul Ulum. Darul Ulum ni lagi Universiti Cairo sekarang. Cuma pada tahun 1948, cerita pendek lah kan, dia ni sebabkan dia budak bijak lah, belajar Darul Ulum, menteri offer dia ataupun kerajaan Mesir offer Syed Qutb ini untuk sambung master di US, di Amerika Syarikat, dengan harapan balik nanti boleh jadi menteri dalam pendidikan kan. Sekira ni dia diberi beasiswa istimewa lah sebab budak yang bijak, untuk kalau dia belajar nanti mungkin dengan harapan dia balik boleh jadi sebahagian daripada kepimpinan negara. So dia pergi US, nak ceritanya kan betapa takdir Allah SWT ni nak jadikan benda ni berlaku. Just nice, tahun 48 dia kat Mesir, kat US tu, 2 tahun buat master. Pada tahun 49 dia berlakunya peristiwa kematian ataupun kesyahidan seorang ustaz dari Mesir, seorang ulama lain di Mesir namanya Hasan al-Banna, ditembak di Mesir, tapi dua ni tak kenal pun. Syed Qutb ni dia tak pernah dengar lah Al-Banna dia, ataupun dia tak popular pun pada dia kan. Walaupun mereka dua ni belajar Darul Ulum dan usianya macam sebaya kan, tapi macam yelah ramai orang kan, kita pun tak tahu kan, ni punya satu batch. Cuma bila dia kat US, bila pakcik kawan Al-Banna ni meninggal ataupun dibunuh, dia tiba-tiba berita sampai ke US, dapat coverage daripada newspaper US. Jadi dia macam pelik lah kan, kenapa seorang lelaki Mesir yang dimati dibunuh di Mesir, tapi news tu di cover sampai ke newspaper US. Memang ada keratan newspaper tu yang melaporkan lah insiden kematian ni ataupun insiden pembunuhan ni. So benda ni menyebabkan dia tertarik nak mengkaji figure ni ataupun tokoh Al-Banna ni yang di Mesir tu kan. Sebab dia orang Mesir. Dia macam kita orang Penang lah kan. Orang Penang pergi ke UKM. Lepas tu ada kawan kita dekat Penang yang belajar sama sekolah kita dulu, mati kan. Tiba-tiba berita tu viral dekat UKM. Jadi kita rasa kenapa orang UKM peduli tentang kawan kita kat Penang tu, kita pun tak kisah kan. Rupanya ada something. So orang US ni macam meraihkanlah kematian Al-Banna sebab dikatakan dia tokoh yang mengembalikan kefahaman Islam yang syumur di Mesir, tokoh yang menggerakkan masyarakat Mesir yang dianggap teroris oleh US kan.
Dan sampai sekarang pun kumpulan yang Al-Banna itu dia asaskan, iaitu dia punya kumpulan Islam Ikhwan Muslimin itu dianggap sebagai teroris lah oleh Trump sampai sekarang. Jadi bila berlaku peristiwa ni, Syed Qutb balik ke Mesir, dia cuba mengkaji sebagainya, dia terdetik lah untuk menyertai lah kumpulan Islam ini dan berkhidmat pada Islam. So, asal dia ni bukan orang macam tu pun, dia je sekadar tipikal lelaki yang belajar, nak dapat score flat, nak score belajar, nak jadi seorang yang belajar kan, ada career, boleh dapat duit, itu je lah. Sama seperti kita. Cuma peristiwa ini menjadi turning point pada dia untuk dia mengenali lebih rapat dengan siapa yang dia bunuh tadi, dan dia memahami pemikiran itu, dan dia berubah. Dia jadi mendapat macam dapat Allah Ta'ala telah mengubahlah cara pandang dia, cara fikir dia, melihat kehidupan dia lah. Rupa-rupanya ada something yang lebih besar daripada apa yang dia nak kejar kan. So, daripada situlah dia mula menulis banyak buku cerita tentang Islam. Buku-buku pemikiran Islam. Dia memang seorang penulis pun sebenarnya, tapi buku-buku sebelum ni just sekadar sastera, komen-komen tentang sosial, komen-komen tentang negara-negara barat. Tapi kali ini, dia dah mula tukar dia punya penulisan. Cerita tentang Al-Quran, cerita tentang Islam, cerita tentang kedudukan wanita dan sebagainya. Dan antara karya dia yang sangat-sangat agung adalah tafsir fi zilal Al-Quran. Masya Allah kan. Fi zilal Al-Quran ni, dia tak kata pun tafsir, dia kata ini adalah fi zilal Al-Quran. Ini adalah renungan-renungan dia ketika dia hidup di bawah bayangan Al-Quran. Cuma orang-orang kemudian lah yang angkat penulisan ini sebagai tafsir, kerana hebat lah. So, ada anak murid dia kata, Syed Qutb ni adalah seorang lelaki yang diberi ilham oleh Allah Ta'ala melihat Al-Quran itu pada angle yang tak dilihat oleh orang lain sebelum ini. Sebab dia nampak pada Al-Quran tu adanya satu, dia panggil manhaj syaraki. Manhaj ni satu pemikiran lah, pemikiran yang menggerakkan sebenarnya. Bila kita baca Quran, sebenarnya Quran ni boleh menggerakkan kita kan. Daripada kita statik, boleh kita jadi bergerak. Sebenarnya Quran ni satu wahyu yang diturun untuk menggerakkan manusia lah. Dia nampak angle itu. Dan suasana kena jajah, suasana jatuh khalifah, nampak itu yang perlu ditekankan lah. So itulah keunikan tafsir ni yang kita nak tengok sama-sama pada hari ni insyaAllah. Kita tengok ni mukadimah insyaAllah. Okay, next. Mungkin kita tak ada sempat masa nak berkenalan lanjut dengan Syed Qutb ni. Kalau korang ada masa, boleh baca lah. Kan, boleh study sikit siapa dia. So ni lah cerita dia kan. Okay, seterusnya. Okay, jom kita tengok lagi. Yang lain masih lagi okay, masih lagi follow. Okay, boleh next. Irfan boleh next Irfan. Saya tak dengar suara Irfan. Slide next. Dah, next lagi. Dah, next. Dah berkenalan tadi. Okay, betul. Kita tak nak panjang-panjang lah kan. Kita nak terus masuk. Ini topik mukadimah. Tapi dia punya view tak full kan kat sini. Okay, tak apa. Ke macam ni? Semua orang tengok view full ke? Okay, tak apa. Kecil pula kan? Ke sebab nak gambar antum yang besarkan dekat skrin anda ni. Okeylah. Itu sedikit sebanyak tentang background Syed Qutb. Mufasir ni. So kita boleh faham tafsir ni ditulis dalam suasana awal 60-an ya. Ataupun 50-an, 60-an. Suasana pasca, macam saya sebut tadi kan. Tahun kita berlakunya Perang Dunia Kedua pada tahun 41 kan. 41, dan Mesir jajah sebagainya. Jadi itulah suasana tulisan tafsir ini. Suasana Islam tengah sangat jatuh ke bawah. Suasana umat tengah berpecah belah. Suasana kita ni kena jajah. Banyak negara-negara kena jajah. Banyak negara-negara nak bebaskan diri daripada khilafah Uthmaniyah. Suasana masyarakat tak fikir tentang Islam, maksudnya tak fikir tentang negara yang dijajah. Semua masing-masing fikir tentang perut periuk nasi dan perut masing-masing. Itu suasananya lah. Suasana orang hanya fikir tentang dia ada makanan
dia boleh belajar, dia boleh kerja, dan that's it. Kan, tak ada orang nak menggerakkan sendiri Islam. Jadi sebab tu dia nampak perlu ditonjolkan sisi Islam, Quran ni satu manual yang boleh patutnya menggerakkan kita, atau kita panggil manhaj haraki kan, satu sistem yang boleh menggerakkan. Okey, kita tengok mukadimah dia. Boleh kita terus masuk mukadimah pada ni? Boleh kan? Ada file dia yang penuh. Sabar, jangan gerak lagi slide. Ada file dia yang penuh PDF, tapi tak tahulah adakah semua orang dapat file tu. Nanti boleh kongsi teks full dia punya mukadimah ni. So far, Abi okey Abi? Saya tak pasti lah. Okey. Okey, keadaan semua orang sebab memang tak nampak muka. Tak nampak apa. Tak tahulah tengah buat apa kan. Makan aiskrim ke apa. Sambil-sambil tu mungkin boleh remind lah kawan-kawan lain yang sepatutnya ada kita, bersama kita pada malam ni kan. Seperti UKM, Abdullah dan lain juga. Okey. Jadi kita mulakan mukadimah. Kita akan nak cerita juga tadi macam terlepas kan. Tafsir ni ditulis selama 11 tahun. Lama Lama. Maknanya ambil masa 11 tahun untuk completekan tafsir ni. Dan Syed Qutb ni sebenarnya dia masuk penjara sebenarnya. Masuk penjara, sambung lagi tulis dalam penjara. Hebatlah tafsir ni. Sebab dia ni ada kes kerajaan Mesir sangat takut dengan dia. Lepas dia faham Islam tu, dia mula banyak tulisan-tulisan dia tu menggerakkan masyarakat Islam, masyarakat Mesir mula menolak kezaliman pemimpin. Jadi pemimpin Mesir ketika itu melihat Syed Qutb sebagai satu ancaman. Jadi dia dituduh bersubahat untuk membunuh Presiden Mesir ketika itu, Jamal Abdul Nasir. Dia dituduh tu lah macam kalau kita sekarang aktah sultan lah kan. Konon-konon dia ni menghasut rakyat untuk menyerang ataupun merevolusikan kerajaan Mesir ketika itu. Jadi dia kena penjara. Tapi cantik takdir Allah SWT, walaupun dalam penjara, dia dibenarkan sambung tulisan dia ni kerana dah ada perjanjian dengan publisher untuk disiapkan tafsir ni. Jadi publisher tu fight dengan penjara supaya Syed Qutb ni masuk penjara pun mesti diberi kebenaran sambung tulis tafsir. Dan kuasa Allah Ta'ala juga kan. Sama hal macam mana publisher tu boleh menang dalam penjara. Kalau kita fikir macam tak logik lah. Mestilah penjara tu dia di bawah kerajaan. Tapi itu takdir Allah SWT, nak kata betapa mahalnya lah pemikiran ni sampai pada kita hari ni kan. Jadi kita tengok sikit mukadimah. Al-hayatu fi zilal Quran ni'mat. Dia katakan. Al-hayah, kehidupan fi zilal Quran. Zilal ni lah naungan ataupun bayang-bayang. Dia kata kehidupan di bawah naungan Al-Quran ini satu kenikmatan. Masya Allah. Syed Qutb dia menggambarkan Al-Quran seperti zilal. Zilal ni teduhan lah. Bayang-bayang. Kalau kita tengah panas kan, kita semua nak cari tempat berteduh, betul tak? Kemah, kalau kita panas kita cari kat pokok. Kalau kita kat masjid tu kita cari aircon kan. Kita cari tempat yang sejuk, berteduh, selesa. Kita nak tempat yang nyaman. Sebab apa? Sebab kita semua sukalah benda tu kan. Suka keselesaan, suka di-protect, suka suasana nyaman. Jadi Syed Qutb dia menggambarkan kehidupan dia ni sebenarnya sangat nyaman, sangat best bila hidup di bawah bayang-bayang Al-Quran. So Al-Quran ni macam menaungi kehidupan dia kan. Dia tak nampak hidup Al-Quran satu azab. Dia tak nampak hidup dengan baca Al-Quran satu benda yang membebankan. Tapi dia sangat best. Dia rasa selesa. Dia rasa dapat teduhan. Dia rasa dapat safety, dapat keselamatan, dapat rasa comfort, rasa safe berada dengan Quran. Dan dia kata hidup di bawah zilal Quran satu nikmatan, satu nikmat. Dan nikmat ini dia kata, nikmat la ya'rifuha illa man zaqaha. Nikmat ini tidak dapat diketahui illa man zaqaha, melainkan oleh mereka yang mengecapinya saja. Maksudnya rasa nikmat ni tak boleh cerita lah. Tak ada orang boleh tahu macam mana nikmat tu illa man zaqaha, melainkan dia tu sendiri zaqaha, merasainya sendiri. Sebab dia lah perasaan. Macam Atif lah kan. Dia suka dekat suka apa Atif? Suka buah durian kan. Contohlah. Betul ada kawan dia. Suka durian
Lepas tu adalah kawan kita daripada Nigeria kan, sambung kat UKM tu, daripada Nigeria, sambung UKM lah, sambung di FCAP kan. Lepas tu kita cakap dia, sedap durian ni. Tapi kawan Nigeria tu, dia tak boleh faham. La ya'rifuhu, dia tak faham apa rasa durian tu. Melainkan dia sendiri kena apa? Rasa. Rasa kan, sebab perasaan ni dia tak boleh cerita. Rasa dia tak boleh cerita. Rasa durian, susah explain. Durian apa rasa dia? Susah explain. Manis. Kalau kita kata manis, dia bukan manis. Gula manis kan. Bau dia harum. Kalau harum ni macam bau bunga mawar. Tapi sedap lah kita rasa. Jadi nak tahu macam mana, makan sendiri. Macam itulah. Dia katanya nikmat ini tak ada orang yang ketahui melainkan dia rasa dululah. Jadi itu benda yang kita nak cari sekarang ni kan. Mencari rasa best dengan Quran. Syed Qutb ni dia dah merasai benda ni. Dan dia kata dia rasa tapi dia tak nak cerita kat semua orang sebab kena rasa sendiri. Cuma dia try explain lah bagi kita hari ni kan. So kita kena berusaha kan untuk merasakan ni lah. Kena berusaha untuk rasa best dengan Quran. Kalau kita sekarang belum rasa lagi best Quran, kita kena cari jalan. Sepatutnya Quran bagi benda tu. Rasa best. Rasa zilal tu. Rasa satu kenikmatan. Ada tak, antum pernah dengar cerita 3 orang kepala musyrikin Quraisy yang ketagihan dengan Quran, tapi mereka ni musyrik? Pernah dengar cerita tu? Siapa pernah dengar cerita tu? Cuba kat tangan sikit. 3 orang ni brother, 3 orang mamat daripada Quraisy. Ni kepala-kepala ni. 3 ni satu hari dia orang pergi menghendak ke bahasa dia. Menghendak rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara senyap-senyap. 3 ni pergi berasingan tau. Seorang datang pada arah ni, seorang pada arah ni, seorang arah lain. Arah yang lain lah. Pergi malam-malam nak dengar baca Quran Nabi. Sebab apa? Sedap Nabi baca. Rasa syok dengar bacaan Quran dan ayat-ayat Quran tu. Sampai lain-lain tu tiba kantut. Kenapa kau kat sini? Kenapa kita kat sini ni? Jangan. Jangan sampai kaum kita tahu kita ni dengan Nabi Muhammad baca Quran. Nanti kalau kantoi malu kita. Kan? Okey, jangan buat lagi ni. Jangan buat lagi perkara macam ni. Balik rumah masing-masing. Esok malam datang lagi 3 ni. Tak rancang ni. Datang dengar lagi. Lepas dengar asyik-asyik tu. Ada lagi. Kenapa kau sini? 2 malam berturut-turut. Malam ketiga pun berlaku lagi. Sampai mereka janji, janganlah kita buat malu kan. Nanti kaum kita kata kita ni dah kena sihir Quran. Masya Allah. Ini adalah bukti Quran telah memberi rasa kan. Mereka sebenarnya dah rasa dah best Quran. Sampai ketagih. Boleh tak siapa-siapa nanti cari cerita ni dan beritahu kita siapa nama 3 orang ni. 3 lelaki Quraisy ni. Siapa ada cerita ni? Siapa dah boleh search sekarang ke? Siapa yang first time dengar cerita ni? Ada tak? First time. First time dengar? Okey. Nanti search siapa nama dia tu? Ada? Nama dia 3 orang tu? Cuba tulis sikit kat sini. Tu Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal dan Akhnas bin Syarif. Mantap lah Akif ni. Mana Akif dah dengar lah sebelum ni kot kan? Okey. Perhati 3 ni kira apa bapak lah kafir kan. Bapak apa? Bapak kufar lah. Tapi ketagih. Ni ketagih bagus lah. Tapi mereka ni menolak perasaan tu. Mereka dah rasa tapi mereka menafikan lah. Kerana ada ego dan faktor-faktor lain. Cuma kita cerita kat sini adalah itulah perasaan yang Allah Ta'ala campakkan pada hamba-hambanya bila berinteraksi dengan Quran. Dan perasaan ini juga dirasai oleh Syed Qutb rahimahullah. So kita kena reflect diri kita kan. Kita dah baca Quran banyak tahun. Kita rasa tak rasa ketagih tu? Rasa bukan ketagih yang buruk ketagih Quran lah. Rasa kalau tak baca sehari rasa macam gerisah. Kalau tak faham satu ayat baru rasa macam kenapa macam ni Rasa macam kalau ada isu persoalan nak cari daripada Quran. Apa kata Quran? Ada tak perasaan itulah yang kita nak kena sama-sama wujudkan. Sama lagi dia kata nikmatan turfa'ul umri wa tubarikuhu wa tazkiyahi.
Dia kata nikmat tadi kan, dia kata satu nikmat kan. Nikmat ini apa? Nikmat ini adalah nikmat yang meninggi. Pertama, yang tarfa'u kan, yang meninggikan umri, usiaku, meninggikan hidupanku, dan memberkati dan membersihkan. Cikgu tu ni menarik lah, dia kan sastrawan kan. Jadi dia mengungkapkan nikmat Quran ni, bagi dia 3 benda. Pertama, bagi dia, turfa'u, rif'ah, meninggikan. Meninggikan, nanti kita tengok apa yang tinggi ya. Yang kedua adalah, nikmat ni memberi keberkatan. Dan yang ketiga, nikmat ini memberi penyucian, pembersihan. Okey, cuba tengok slide berikutnya. Bila baca Quran, Quran ni dibagi ketinggian. Ketinggian kat sini dah dibagi apa ya? Kita akan nampak pandangan yang baru. Tinggi ni dia luhur. Luhur ni tinggilah. Tinggi ni maknanya, katalah kita kan naik flight kan. Kita akan nampak semua benda kecil kan. Sebab apa? Sebab kita tengok daripada aeroplane tu, pemandangan daripada tempat tinggi, semua yang kita rasa besar sama ni kita akan nampak kecil. Betul tak? Jadi Quran ni dia bagi view baru. View from daripada atas. Bukannya view daripada orang bawah. Kalau kita view satu benda tu daripada orang bawah, kacamata bawah, kita nampak semua benda besar. Kita akan cuak kan. Tapi Quran bagi pandangan baru. Dia bagi kita kejelasan. Mana benda yang besar, mana benda yang kecil. Mana benda yang penting, mana benda yang kurang penting. Mana benda yang mulia, mana yang hina. Dia bersihkan benda tu. Mungkin orang kena, kalau kita duk berkawan-kawan orang mak rempit kan. So dia punya pemikiran dia apa? Motor ni kira, itulah kehidupan dia kan. Life dia. Orang Arab dulu, life dia apa? Merompak. Pergi berdagang. Kumpul harta. Kumpul anak-anak. Itulah life mereka. Itulah mereka punya kehidupan. Tapi bila datang Islam, Islam bagi view lain. Tak. Kemuliaan tu bukan pada harta. Kemuliaan tu bukannya pada PhD. Bukannya pada mampu bertutur banyak bahasa kan. Tapi pada takwa. So ni view baru ni. View yang meninggikan pandangan. Kan? Bila kita ada pandangan yang baru, pandangan yang tinggi, kita tak akan tergugat dan bercampur dengan orang yang ada pemikiran-pemikiran cetek lah. Kita akan nampak mana Islam, mana yang bukan Islam. Mana Islam, mana yang jahiliah. Sebab pandangan ni telah diluhurkan oleh Al-Quran. Al-Quran ni bagi pandangan baru. Kita akan nampak seruan mana yang patut kita utamakan. Solat ke pergi wayang. Quran bagi view baru. Kita akan nampak ni nak kahwin, nak cari perempuan cantik ke cari perempuan yang beragama. Quran sebut kan. Apa ayat Quran tu? Wa ankihu ke? Dan nikahilah. La tunkihu kan. Orang-orang yang musyrikin. Walaupun a'jabatkum. Walaupun orang-orang perempuan musyrik itu mengagumkan engkau. Mengahwini hamba-hamba sahaya yang beriman lagi mulia berbanding mengahwini perempuan-perempuan musyrik. Walaupun perempuan musyrik itu cantik. Itu pandangan baru. Maknanya dia bagi view baru lah kan. Dia bagi view apa lagi? Innamal hayatad dunya sekian-sekian. Apa itu dunia kan? Yang mungkin orang lain nampak dunia macam ni. Tapi Quran bagi view yang baru. Orang lain kata bahagia ni apa? Kena ada BMW. Tapi Quran kata lain. Orang kata apa? Berjaya ni kena 4 flat kan? Tapi Quran kata apa? Qad aflahal mu'minun. Berjaya tu orang beriman. So ni adalah pandangan yang lebih betul lah. Lebih tinggi. Lebih bersih. Lebih benar di sisi Allah SWT. Dan pandangan ini hanya dapat kalau kita baca Quran. Kita faham, kita tadabbur dan Quran akan bagi pandangan-pandangan ini. Dan kita akan terperangkap dengan persepsi netizen, masyarakat punya view, peer pressure. Kita tidak akan FOMO kalau kita faham Quran. Okay. Fear of missing out. Sebab ada pandangan baru. Kita akan nampak mana aulawiyat, mana yang tidak aulawiyat, mana yang utama, mana tak utama. So ini nikmat pertama iaitu nikmat tarfa'ul umri. Masya Allah kan. Kita akan nampaklah Al-Quran akan cerita, ni benda Quran penting, ni penting. Ni sekian-sekian, ni sekian-sekian. Mana yang patutnya kita utamakan. Mana yang besar ganjaran dia, mana yang kurang ganjaran dia. Apa itu dunia sebenarnya,
pada pandangan Allah Ta'ala, apa itu dunia pada pandangan manusia lain. Dulu Syed Qutb ni dia tak ada benda ni. Dia kata, dulu hafal Quran, hafal je Quran. Tapi pemikiran dia tak berubah pun. Dia sama-sama dia ikut masyarakat common, masyarakat lain kan. Kejar pangkat, kejar harta. Tapi bila diberi kefahaman Quran, diberi hidayah untuk faham Quran, Quran telah mengangkat pemikiran dia. Dan kita harapnya kita macam tu juga kan, bila kita baca Quran. Bukan kita aku pahala saja. Kita harapnya kita boleh melihat dunia ini dengan spek Quran tu kan. Macam tu. Spek. Maknanya dengan kacamata Al-Quran. Nampak benda itu seperti mana yang disebut oleh Quran. Nampak satu nilai tu ikut neraca Al-Quran. Nampak semualah karakter Al-Quran kan. Sebab Quran akan bagi benda tu. Quran akan bagi pandangan yang tinggi itulah. Itu yang pertama. Wallahualam. Macam lama dah. Takut semua dah ngantuk dah. Boleh sambung sikit lagi? Boleh. Macam aktif je semangat ni. Yang lain macam ngantuk lah. Boleh. Salah ni memang lah. Sampai pukul 12. Sampai pukul 12. Yang asal pukul 2 ni. Okay, kita sambung sikit kan. Itu yang pertama iaitu Quran ni dia tarfa'ul umri. Dia mengangkat usia, mengangkat kehidupan dia. Mengangkat nilai hidup tu. So kita tak akan sibuk dengan orang lain punya kesibukan. Kita tak akan yelah kalau semua orang nak buat KA punya resepi kan. Kita tak sabar pula ni budak-budak ni sebenarnya kan. Yalah makan hari makan lah. Lepas makan akhirnya jadi najis juga. Makan ni sebenarnya apa? Hidup untuk makan kan makan untuk hidup? Hidup untuk makan kan? Tak betul lah. Makan untuk hidup. Jadi asalkan hidup, makan apa pun. So kita tak akan jadi alamak saya tak makan lagi puding karamel tu nak kena. Tak ada. So kita ada view lain lah. Kan. Kawan-kawan kita tukar phone baru kan. Phone iPhone lah, 17 ke benda. Kita buat alamak macam mana nak tukar phone juga ni? Tak ada. Sebab kita tak akan terjejas dengan trend-trend tu kalau kita ada pandangan Al-Quran. Sebaliknya apa? Kita akan melihat, mencari apakah yang mulia mengikut Al-Quran. Apa yang Allah Ta'ala suka? Apa yang patutnya kita fokus? Apa yang patutnya pemuda ni buat? Itu semua ada Al-Quran tu. Itu patutnya kita cari kan. Itulah kesan bila Quran tu angkat kita punya pemikiran, angkat kita punya pandangan. Nikmat yang pertama. Yang kedua, dia kata apa? Wa tabarakuhu kan. Lepas mengangkat pandangan, memberkati pula kehidupan dia. Lepas dia faham Quran, dia rasa lebih berkat hidup dia. Berkat ni apa Kata ulama, barakah ni apa? An-numu wa ziyadah. Bertambah dan berkembangan. Pada tafsiran lain kata barakah ni diterjemah sebagai ziyaratul khair, iaitu kebaikan yang sentiasa bertambah-tambah. Berkat ni satu konsep yang ada Islam je. Sebab sains tak nak buktikan berkat kan. Agama lain tak pastilah mereka ada tak kefahaman tentang berkat. Tapi berkat ni adalah ada pada Islam saja. Berkat ni kalau bahasa mudahnya lah, benda tu sikit tapi impact dia besar. Benda tu dari segi physical unitnya sedikit, sekecil sedikit, tapi dia punya manfaat, dia punya nilai tu banyak kan. Contoh masa kalau masa berkat tu apa? Kalau orang yang berkat ni kan, masa kita semua sama je sebenarnya dari segi dari segi ukurannya kan. 60 minit saya sama je dengan 60 minit Abid. 60 saat Syahir sama je dengan 60 saat musafir dunia kan. Itu segi physical quantity lah. Bila kita kira detik sama je. Tapi bila ada elemen berkat, 60 minit saya mungkin berbeza dengan 60 minit Syahrul. Sebab tu para ulama dulu yang diberkati oleh Allah Ta'ala, mereka hidup sekejap je. Imam Nawawi, umur 40 tahun, meninggal kan. Syed Qutb ni, 40 tahun lebih, kena gantung, bunuh. Tapi sebab berkat hidup tu, kesan dia sampai hari ni. Dia punya value kehidupan dia tu, sampai hari ni kita rasa. Sampai hari ni kita dapat manfaat. Sebab hidup berkat. Nabi SAW, dia Rasul ini, selama berapa tahun? Nabi jadi Rasul.
Siapa ada jawapan? Nabi Rasul berapa tahun? Berapa tahun Nabi Rasul? 23. 23 tahun kan? Tempoh Nabi Rasul selama 23 tahun. Sekejap je sebenarnya. Tapi sampai hari ni kita dapat merasai kesan tu kan. Sebab berkahnya dakwah Nabi SAW. Itu berkat pada masa. Berkat ni banyaklah. Kehidupan, amal. Tapi macam mana nak dapat berkat ni? Itu yang saya kutuk cakap ni. Bila dia hidup di bawah bayang Al-Quran, Quran tu bagi berkat dekat dia. Masya Allah kan. Kita nak tu berkat Quran tu. Kita nak tu berkat pada masa kita, berkat pada amal kita, berkat pada kehidupan kita. Tapi macam nak dapat? Hiduplah fi zilal Al-Quran. Duduklah bernaung di bawah Al-Quran, kita akan dapat keberkatan tu. Sebab Allah Ta'ala telah mengatakan dalam surah As-Sad ni. Surah ke-38 ayat 29. Siapa boleh tolong bacakan ni? Siapa boleh tolong bacakan? Surah ke-38 ayat ke-29. Boleh. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu, wahai Muhammad. Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Masya Allah. Dia punya Arabic lain, terjemahan lain kan. Tengok balik ayat tu, terjemahan dia kata apa? Arabic dia. Kitabun anzalna ilaika mubarakun kan. Kitab yang kami turunkan pada engkau ni, yakni Quran. Apa sifat dia? Quran sebut mubarakun. Mubarakun ni barakah lah. Maknanya dia adalah kitab yang mubarak, yang berkat. Terjemah kata banyak faedah kan, lain sikit lah. Itu masalah kita terjemah ni. So bila kitab tu banyak berkat, siapa-siapa yang berdamping dengan Quran, dia pun mendapat percikan berkat tu. Masya Allah kan. Sebab dia penuh dengan berkat pada Quran tu. Quran ni kalamullah. Kau punya berkat. Bahkan ada ulama mengatakan kenapa Ramadan ni Ramadan Mubarak yang berkat, sebab pada Ramadan tu turun Quran. Jadi bila Quran tu turun pada bulan Ramadan, efek dia tu bulan tu satu bulan tu berkat. Disebabkan Quran tu turun pada malam Al-Qadar kan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Inna anzalnahu tu, hu tu merujuk pada apa? Quran. Fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Malam turun Quran tu lebih hebat, lebih mulia berbanding 1000 bulan. Sebab apa? Sebab turun Quran malam tu. Nak katanya limpahan berkat Quran tu mengesani malam tu dan mengesani sebulan Ramadan Mubarak. Jadi kalau kita nak cari keberkatan, sebenarnya kalau kita baca Quran tak payah tunggu Ramadan pun. Kan? Sebab Quran tu dia turun sekali tu je, tapi ia boleh dibaca hari-hari oleh kita semua kan. So itulah yang dirasa oleh Syed Qutb. Dia rasa hidup dia lebih lapang, lebih berkah lepas dia hidup betul-betul di bawah zilal Al-Quran. Dan ni kita nak lah. Kita semua ni manusia yang sangat lemah. Kita ada masa yang sangat limited. Ada banyak kerja nak kena buat kan. Ada banyak tanggungjawab. Kita ada banyak amal yang dibuat. Tapi masa kita terhad. Kita punya tenaga terhad. Kita punya duit terhad nak infak kan. Kita punya ilmu terhad. Jadi macam mana kita nak memanjangkan nilai tu lah, kita memerlukan keberkatan. Sebab tu kita nak kena hidup betul-betul di bawah bayang Quran supaya Allah memberi limpahan berkat Al-Quran tu kepada kehidupan kita. Seperti mana yang dirasai oleh Syed Qutb ni. Nanti kita akan sambung lagi perkara yang ketiga, iaitu macam mana Al-Quran ni telah nikmat ini telah menyucikan dia.
Kan. Ini baru 2 ayat pertama mukadimah ni. Nanti kita akan sambung lagi insya-Allah dalam pertemuan yang lain. Wallahu alam. Kita stop kat situ hari ni kan sebab dah lama lah takut mengganggu plan sahur dan sebagainya.